sesiapa yang menyekutukan aku dalam mana-mana ibadat, maka aku akan biarkan dia dalam berada yang disekutukan itu. Yakni dia hendaklah mengambil ganjaran dan pahala amalannya itu daripada persekutu itu dan aku tiada apa-apa hubungan dengannya lagi. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa pada hari kiamat, seorang penyeru akan membuat pengisytiharan sesiapa yang telah menyekutukan Allah SWT dalam mana-mana amalannya, maka pada hari ini hendaklah dia mengambil pahalanya daripada benda yang disekutukan itu. Allah SWT Maha Kaya daripada sebarang penyekutuan. So, semoga kita mendapat mendengar daripada perkara tadi dapat kita sampaikan dan kita kongsikan kepada mereka yang tidak hadir pada majlis ini. Okey, alright. Now, mari kita telusuri pembelajaran kita iaitu kita ke arah untuk Google Business Profile. Nak bertanya, kalian semua berapa ramai yang dah ada Google Business Profile? Kalau ada, cakap GBP. Kalau ada lah, kalau kalian dah ada Google Business Profile, nyatakan di chat itu, ya, GBP. Nak tahu, ada tak? Okey, Lily dah ada ya. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Okey, Lily dah ada, seorang yang ada. Lain? Ah, Yang lain macam mana? Kedudukan kalian? Dah ada ke? Oh, Siti Halus pun dah ada. GBP. Alright, tahniah. Lain? Siapa ada lagi? Kalian yang lain. Macam manakah kedudukan kalian? Okay, alright. So macam mana kalian? GBP buat GBP ni free ke? Kejap lagi kita akan tengok. Dia ianya percuma. Tak ada cikgu. NGBP. Pak Jamil kata NGBP. Enggak ada. Kena daftar SSM ke? Okay, mari kita tengok. Okay, DK dah mulakan rantaian pertanyaan. Okay. Okay, jadi mari kita alang-alang lah terus kita pergilah kepada medan tersebut. Okay, saya bukakan dulu browsernya dulu. Okey, terlebih dahulu, Google Business Profile ni apa dia? Okey. Ia adalah satu sistem yang dihasilkan oleh Google lah. Teknologi ni saya dari segi history saya tak ada informasi. Mungkin kalian boleh lakukan carian dengan artificial intelligence ataupun tanya directly pada sistem Google. Tapi dia wujud kira lama lah. Saya seingat saya lagi seketika masa PKP lagi 2019 dah benda ni dah ada dah. Ya. Tools ini dia punya tujuan utamanya tools ini adalah tak lain tak bukan adalah untuk sebagai alat bantu biasanya kepada small, micro, informal, small, medium industry lah. Even large pun ada pakai juga. Tapi kebanyakannya target dia adalah kepada SME yang mana mereka-mereka ni ada cabaran dia adalah satu sebab mereka ni antara dia tokeh, dialah buat operation dan semua dan dia tidak ada masa untuk lakukan hebahan daripada untuk orang carilah di kawasan setempat. Kekuatan Google Business Profile ni adalah dia ni kekuatan dia adalah kita nak menguatkan orang kawasan setempat kita untuk tahu apa yang kita jualkan atau peragakan perniagaan kita tu di kawasan setempat untuk tahu. Contohnya kalau kita kata kita buat servis activate visa. So bila mana ada satu orang, katakanlah saya ni berada di Bistari Jaya ni, Batam Juntai, tiba-tiba saya nak renew pasport ke visa. Saya type je lah kan, renew pasport, renew visa ke apa-apalah ya, kataan-kataan yang berkaitan seangkatan dengannya. Sistem Google akan mula start dia saya buatkan begini ni rupa tornado ni sebagai tamsilan lah dia nak menunjukkan dia nak lakukan carian sekeliling kawasan. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.